Embas terus komited dalam usaha memperketat penguatkuasaan terhadap sektor industri dan perniagaan di Bandaraya Alor Setar bagi memastikan pematuhan terhadap akta dan undang-undang kecil. Dalam operasi bersepadu yang melibatkan 3 sedi serbuan, sebanyak 15 kompaun dan 21 notis telah dikeluarkan kepada pemilik premis yang gagal mematuhi peraturan. Pemeriksaan tersebut tertumpu kepada premis kilang, bengkel, stor serta gudang bagi memantau pematuhan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172 serta syarat-syarat lesen perniagaan. Embas menegaskan bahawa mengikut Seksyen 19-1 Akta yang sama, tiada mana-mana pihak dibenarkan menjalankan sebarang pemajuan tanpa kebenaran merancang KM daripada pihak berkuasa tempatan. Dan saya minta supaya keseluruhan daripada pemain industri ini yang mempunyai perniagaan datang ke Majlis Bandaraya Alor Setar untuk mendapatkan khidmat nasihat, memohon supaya kita dalam keadaan yang legal. Selain daripada itu juga, sehingga bulan 8 kita mengalu-alukan semua pemain industri, terutamanya kilang, gudang, warehouse dan pemilik-pemilik pengusaha-pengusaha yang mempunyai perniagaan yang besar, kilang beras dan sebagainya, datang ke Majlis Bandaraya Alor Setar, ke Jabatan Perancang, dan kita akan membantu dari segi kelulusan dan sebagainya. Yang lebih penting, saya nak menjelaskan, kita telah pun membangunkan NADI, iaitu New Approval for Development Initiative, inisiatif bagi kelulusan baharu untuk pembangunan. Jadi daripada yang ini kita akan cuba assist semua pemain industri supaya dalam keadaan yang tidak bermasalah. Pihak Embas menasihatkan semua pemilik premis industri dan perniagaan agar sentiasa menyemak status permit dan lesen mereka bagi mengelakkan tindakan undang-undang di masa hadapan.